Okey, video ni khas untuk orang yang mengandung dan juga ada eczema. Sebelum korang tengok sampai habis, kalau korang yang ada masalah eczema and korang tak tahu cara nak menyelesaikan masalah ini, korang boleh klik the link on my bio ataupun kontak saya menerusi Wasabi untuk dapatkan full body recovery program plus free consultation berkenaan eczema korang, okey? Pantang larang yang pertama, jangan guna sebarangan steroid cream tanpa rujukan doktor. Kena faham tau, steroid cream ni dia ada banyak jenis. Ada yang sederhana, ada yang kuat, ada yang sangat kuat. So untuk ibu yang mengandung, you guys kena tahu steroid cream apa yang sesuai kalau korang memang tengah flarat teruk. Macam mana? Boleh refer kepada doktor yang pakar. Pantang larang yang kedua, ibu mengandung kena elakkan bahan kimia yang keras tau. Masa ibu tengah mengandung, kulit ni akan jadi lebih sensitif daripada biasa. Apa yang ibu mengandung sapu, benda tu sangat senang untuk masuk ke saluran darah. Ibu mengandung boleh elakkan beberapa bahan seperti retinoid, salicylic acid, essential oil yang kuat dan juga pewangi yang kuat. Make sure untuk pilih produk yang sesuai untuk ibu mengandung. Pantang larang ketiga dan last kali, make sure untuk jaga kita punya stres, sebab ini boleh efek kita punya eczema dan juga baby dalam kandungan. Stres waktu mengandung ni dia boleh tingkatkan kortisol dalam badan dan juga badan baby dalam kandungan. Kortisol yang tinggi daripada stres ni dia akan menerukkan korang punya eczema. Ada risiko tinggi baby akan lahir dalam keadaan kulit yang sangat sensitif. So untuk ibu mengandung, make sure tidur cukup, kurangkan stres, minta tolong orang sekeliling kalau nak bantuan. Itu adalah 3 pantang larang untuk ibu mengandung yang ada masalah eczema. So far ibu mengandung faham? Kalau faham, boleh follow akaun saya untuk banyak lagi information berkenaan eczema healing, okey?